Hey, come back. Alright, where we at? Masa kita tadi? Hmm, mana? Sekejap. Hmm, okay, bentuk market kan tadi. Buy and sell, semua tu. Okay, actually market dia ada beberapa pattern. Kalau macam kita tengok dekat sini, kita tengok dekat time frame besar lah. Kalau mau time frame kecil pun boleh, tidak masalah. This is the nice one. Okay, the current one. Okay, apa yang aku maksudkan? Buy and sell. Dalam satu pergerakan, dia akan ada satu um, major movement ataupun arah. Macam kita tengok sekarang ni, dekat chart ni. Okay, dekat chart ni. Okay, pergerakan tengok daripada atas ni naik terus naik ke atas. Ini kita panggil arah buy. Okay, arah buy. Dia naik fly. Okay, yang mana kekuatan kepada gold market. Okay, sebelum ni dia akan ada juga movement sell. Tapi tidak jauh lah. Macam contoh yang ini. Dia buat penurunan sell. Which is USD kuat. Okay, lepas tu sampai certain price. Okay, dia bounce balik. Dia terus fly high. Naik terus. Okay. Kena ingat, kalau macam kita tengok dalam sini. Okay, ada beberapa contoh. Dalam pattern buy akan ada sell. Dalam pattern sell, dia akan ada buy. Okay, so it's not a big problem kepada swing trader sebab dia letakkan satu price as dia punya TP. Dia sudah letak, dia sudah segregate semua di mana dia nak ambil keuntungan. Okay, so dia letak price tu untuk dia take profit. Bagi scalper atau bagi intraday, ini kalau tidak berhati-hati, kemungkinan dia salah entry dan akan mengalami kerugian. Okay, sebab tu bila kita buat trading, kita kena buat satu analisa major movement. Okay, bagi aku. Okay, aku akan buat major movement. Okay, so major movement maksud dia perjalanan panjang satu hala. Okay, so macam yang ucap tadi, dalam buy ada sell. Okay, dalam sell ada buy. Okay, apa kegunaan sell dalam buy? Apa kegunaan buy dalam sell? Okay, contoh. Tengok ni. Okay, di sini dia ada tunjuk 3 major pattern untuk market. Okay, stack. Ini kita panggil stack. Stack maksud dia stagnant. Stagnant dia adalah satu jangka masa yang panjang dalam area, dalam satu price level dia memanjang. Macam ni lah. Aku mark sini ya. Macam ni kita panggil stagnant. Okay, lepas tu macam ni pun kita boleh panggil stagnant. Dia market yang mendatar. Dia mendatar maksud dia tidak buat apa-apa major movement lah. Dia sudah sampai price, certain price, lepas tu dia buat major move, ni mendatar punya macam ni. Ini pun kira stress level juga ni. Okay, so tengok banyak dia ada stress begini. Okay, apa guna di sinilah kita boleh nampak guna dia. Buy dalam buy ada sell, dalam sell ada buy. Okey, kegunaan dia satu aku nak share. Okey, kalau kita sudah confirm pergerakan market tu adalah major sell, basically dia akan buat buy. Okey,
Bila dia buat buy, mau ambil buy tu boleh, tidak mau ambil pun boleh, buat re-entry. Okey, tapi kena ada cukup margin. Maksud aku kena cukup equity. Okey, kena ada cukup duit untuk support. Okey. Alright. So, contoh dekat sini. Dia buat penurunan sell as a major market dekat area ni. Okey, betul? Dia buat sell, lepas tu dia ada buat buy. Kita boleh entry sini. Okey, lepas tu dia buat penurunan lagi. Lepas tu dia buat buy lagi. Kita boleh masuk lagi, buat penurunan lagi. Berapa kali entry? Satu. Kita sudah entry ke area sini. 1, 2, 3. 3 entry. Okey, lepas tu TP. So, berapa kali? 3 kali. So, 3 kali untung dekat situ. Ataupun, buy sini, close sini. Lepas tu dia buat buy lagi sini, close sini, buy sini, close sini. Pun boleh. 3 kali untung juga. Minimum risk. Okay. So, dia macam-macam teknik, macam-macam cara trading yang kita boleh buat. Okay. Tapi bergantung kepada kita punya equity. Sama juga macam sini. Tengok. So, dia buat buy, stack. Lepas tu buat penurunan, dia buat sell. Okay. Lepas tu dia buy, dia ada buat sell. Buy, sell. Buy, sell. Tengok berapa banyak dia buat sini. Setiap satu jalan, dia akan ada buat satu breakpoint. Which is satu area dia buat penurunan untuk dia retest market. Okay. Sebelum dia continue kepada perjalanan seterusnya. Okay. So, dekat sini dia ada satu gap. Mana dia nak pergi. Okay. Dia akan bergantung kepada market semasa dan pilihan beberapa indikator. Okay. Ada orang, diorang cuba buat support and resistance. Ada satu indikator, aku tak pasti aku masih ada guna atau tidak. Tapi aku dah lama tak guna support and resistance. Sebab aku refer kepada 2 dan 3 indikator. Yang inilah aku guna sekarang lah. Which is Bollinger Band, Moving Average dan Stochastic. Tapi aku lebih kepada ni lah. Aku lebih kepada Bollinger Band dengan Stochastic. Okay. Lepas tu aku ada buat macam aku punya zone marking area sendirilah. Okay. Tapi itu untuk yang swing trading tu ya. Okay. Back kepada kita punya pergerakan market tadi. Okay. Market stagnan ni adalah tempat dia berehat sebelum dia meneruskan perjalanan dia. Sama ada meneruskan perjalanan atau mematikan perjalanan tersebut. Okey. Tapi kalau kita tengok chart kosong begini, okey, chart kosong begini memang susah sangat untuk kita identify market tu continuous ataupun tidak. Okey. For example, aku tidak mau condemn mana-mana technical. Sebab every technical dia ada rights dia, ada betul, ada salah dia. Okey, yang mana betul kita ambil, yang mana tak betul kita tolak. Okey, terpulang kepada individu punya pilihan lah. But for me, ada sesetengah memang cun, ada sesetengah dia macam false. Okey, so depends dengan individu. So, ada yang bagi tahu trend line is the best. Saya akui, memang trend line is the best. Okey, contoh. Macam ni. Menaik. Okey, fine. Lepas tu, sini, okey. Mana kita mau determine dia untuk dia punya kenaikan sampai mana? How it goes? I don't know. Okey, so mungkin ada beberapa orang hebat yang boleh share nanti. Then, please, I am pleased to learn. Okay, so for me, aku akan guna beberapa indikator which is yang korang nampak sekarang ni, dekat bawah ni, dipanggil stochastic. Okay, this is a stochastic. Setting nanti aku akan
pengguna Android apa semua, untuk phone punya, aku ada video dekat YouTube channel ni untuk korang follow dia punya setup. Okay. Untuk penggunaan satu lagi indikator, okay, aku guna Bollinger Band. Okay. So sekarang this topic we go to Bollinger Band atau indicator using untuk kita punya ni lah, untuk kita punya trading. Okay. So kita akan guna dua trading indicator. Okay. So biasanya aku akan buat begini, aku just biar dia punya setup semua ni in default, aku just tukar kepada warna biru ke, depends lah korang suka yang mana. Okay, sebab it can be any color as you like. Tapi korang kena tahulah yang mana. Okay, so mine I'm going to put it on magenta, should be okay. So boleh nampak lah. Nampakkah? Kamu warna putih. Boleh ke pen, click, change it to white. Is it okay? I think so. Tebal sikit lah. Okay, terang sikit. Okay. So, tengok sini. Dia ada beberapa pattern dekat Bollinger Band ni yang kita boleh try to identify how it works. Bollinger Band, untuk pemahaman semua, dia adalah 3 SMA indicator. Okay. So, di atas ni kita panggil top Bollinger Band. Okay. Middle Bollinger Band, lower Bollinger Band. Okay. Top is atas lah Bollinger Band ni. Garisan atas Bollinger Band, garisan tengah Bollinger Band dengan garisan bawah Bollinger Band. Apa yang membuatkan atau apa yang membezakan dia atau apa kegunaan dia dalam trading kita? Okay, kalau macam yang korang nampak dekat sini, this is the new market punya dia. Okay. So, dekat sini kita boleh nampak dia clearly usage atau penggunaan dia yang orang cakap sangat clear lah kita nampak. Dia ada 2 zone. Kalau kita perasan, dia ada 3 garis dan dia akan dibagi kepada 2 zone. Sebentar ya. Okay, sorry, terbatuk. Okay, aku mau share dengan korang apa yang kita guna dekat Bollinger Band ni. Kalau korang dapat perhatikan, okay, Bollinger Band adalah salah satu simple indicator yang kita boleh determine market dia buy atau sell. Excuse me. Dari sini yang korang tengok ni. Di skrin ni lah. Ni. Tengok. Okay. Market terbagi kepada 2 zone. Okay. Dia terbagi pada 2 zone. Tengok. Okay. Tengok punya mouse. Zone atas adalah daripada middle BB dengan top BB. Di bahagian atas. Okay. Zone bawah adalah daripada middle BB ke bottom BB. Okey. Untuk pengatuan, Bollinger Band dia adalah supply dan demand ataupun support and resistance yang sentiasa bergerak mengikut market semasa. Okey.
Kalau macam kita tengok yang belakang-belakang punya ni, dia selalu akan ada atas, naik, turun. Sama juga macam kita set up Bollinger Band yang apa? Set up dia punya support and resistance. 3 line, 3 garis tu. Tapi yang ini dia cuma area je lah. So dia akan stay kalau macam by position, dia akan stay dekat atas middle BB ke top BB bahagian atas. Dia akan stay align. Contoh macam inilah. Tengok ni. Okay. So dia akan stay macam ni. Kalau macam dia sell, tengok macam ni contoh. Dia akan stay turun, 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 turun. Mau nampak lagi clear? Kalau dekat time frame besar. Itu baru lagi clear. Okay. So untuk H1 dan H4, daily trader ataupun scalper boleh tengok dekat sini juga. Okay. This is the best indicator yang ada. Boleh tahu atau boleh determine market tu dia pergi buy ataupun sell. Melalui apa? Dalam perjalanan market, dia akan ada perubahan-perubahan. Tapi, macam mana kita mau identify dia? Satu, kita kena tunggu confirmation. Baru kita boleh dapat untung. Okay? Keuntungan tu sebenarnya dalam trading ni adalah menunggu. Okay? Confirmation, baru kita boleh dapat profit. Okay? Okay. So kita buat just yang general view punya dulu. Sebab kalau kita pergi yang into detail, nanti korang pening. Okay. Macam mana kita mau identify market tu? Dia berubah arah ataupun dia continue. Okay. Maksud dia berubah arah daripada buy ke sell ataupun daripada sell ke buy ataupun dia continue. Maksud dia meneruskan perjalanan dia dalam satu market. Okay. Dalam satu arah lah maksud dia. Contoh daripada buy ke sell. Okay, kita tengok di sini. Okay. Contoh. Okay, ini aku ambil random lah. Okay, ini market sell. Lepas tu, market melemah. Dia naik. Ada nampak pecahan di sini. Dia break middle BB. Dia break mid BB. Okay. Dia break mid BB. Lepas tu, the next candle, kita wajib tunggu the next candle. Apa yang jadi. Okay. Ini sebenarnya untuk kita dapatkan confirmation. Okay. Tengok dekat sini area ni. Okay. First candle pecah zone. Daripada sell zone area ni kepada buy zone. Okay. Ini candle. Okay. Bila dia pecah candle ni. Okay. Bila dia pecah ni mid BB. Mid Bollinger Band ni. The next candle dia adalah sell. Tetapi tengok betul-betul. Dia break ke tidak? This one is still on the line area. And then body dia close dekat zone buy. So, maksud dia buy position masih kuat. Dia tiada sell strong yang break the next one. Okay? Okay. So, tengok. Sini dia break. Ini dia tidak lepas masuk ke dalam zone sell dekat bawah. The next candle dia terus meneruskan perjalanan buy. Nampak? Ini adalah H4. H4 adalah setiap satu candle adalah 4 jam. Okay. First 4 jam kita tunggu, dia ada break. Kita kena tunggu 4 jam confirmation. Tak break. Lepas tu sini entry, dia naik terus. 4 jam. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Satu hari dia naik. Satu hari ni dia naik, let's say lah, dia kita dapat buy di sinilah. Contohlah buy sinilah, sampai sini. Untuk satu entry, dia almost $30. Satu entry. Per entry. So means dia per 0.01 $30.
0.01, $30. $30 lah. $30 lah. $30. 29 something something, $30 lah. Untuk satu entry. So, satu hari, 30, 30 kali 150 lah satu hari. Ringgit Malaysia. Itu satu entry. Itu satu entry. Bila kau sudah confirm benda tu, instead of satu, boleh masuk dua. Okay, depends dengan kau punya money management. Okay, jangan tamak sangat sampai masuk $1 atau $2 atau $3. Janganlah tamak macam tu. Okay, kena jaga juga, just in case. Okay, tapi kalau kau ada equity yang besar, why not? Okay, so masuk 2 ke 3 ke. So instead of 150, kau boleh dapat 300 atau 450 atau 600. Boleh, tidak masalah. Okay, tapi bergantung kepada masing-masing punya equity. Disiplin diri. Okay, tapi kalau mau try-try, tidak masalah. Okay, alright. So, itu adalah satu cara kita tengok. Dia break, kita tunggu next candle dia close di mana. Kalau next candle tu dia tidak break and the candle yang selepas tu dia close dekat atas dan maksud dia buy tu memang akan jadi jauh. So ini mungkin dia ambil masa 2 atau 3 hari. Okay. Lepas tu tengok situasi di sini. Ini pula dia sell. Dia sell, lepas tu candle sini dia di kawasan sell zone. Tapi kecil. Dia nak buy, dia buy pula. Buy, lepas tu break lagi. Lepas tu ini sell. Tengok. Sebab tu cakap next candle tu kita kena tunggu di mana dia close. Tengok macam ini. Ini dia close dekat sell punya area. Ini ada sudah buy. Lepas tu dia masuk sell balik. Lepas tu kita tunggu lagi next candle. Kalau dia sell dekat sini, mungkin dia akan turun terus. Tapi dekat sini dia ada buat buy baru. So kita tidak boleh buat confirmation lagi sama ada dia buy atau sell. Kena ingat, kena alert dan kena tengok. Area ni dia apa sebenarnya. Ini adalah kawasan stack. Ini adalah kawasan mendatar. Kawasan mendatar adalah kawasan yang sangat-sangat bahaya untuk trade. Melainkan dia dah keluar confirmation. Confirmation tu apa? Untuk confirmation mana punya? Okay. Okay. Kalau macam sini tengok. Sini buy. Lepas tu sini dia dekat atas. Tapi candle sell. Ini tengok dia rejection. Kuat kepada sell punya. Sebab buyer tidak kuat. Lepas tu sini lagi dia buy lagi balik. Dia buy. Tapi dia tidak break. Dekat sini. Kalau macam dia buy break sini. Ini confirm naik. Ini confirm turun. Tengok betapa bahaya dia. Bila kita berada dalam keadaan stack market. Dalam stagnant market. Yang inilah. Maksudnya dalam keadaan yang mendatar. Market dalam keadaan mendatar. So, kita tunggu. Sini dia tak lepas, dia buat candle sell. Okay. Lepas tu sini, dia buat candle sell lagi, break. Sama macam tadi, tengok ni. Tengok. Dia tidak break. Dia sell, next candle dia buy tapi dia tidak break. The next candle dia sell, betul. Ini, the next candle dia buy. Ini dia sell. Lepas tu dia terus turun, panjang. Bila candle yang ada macam ni, momentum break, sama ada di bawah ataupun di atas, macam ni, market akan meneruskan perjalanan dia minimum of 3 candlestick atau lebih. Okay. So, dekat sini, tengok. Dia sudah break. Confirm lah. Tengok dia buat buy tapi dia tidak break sini. Boleh je masuk buy dekat area sini. Sini pun boleh. Buy. Sorry. Bukan buy. Sell. Dekat sell sini, dia cubaan untuk buy tapi dia tidak lepas. Dia still continue dia punya sell. Sini ada stagnant tapi dia dalam keadaan sell punya area. Dia dalam keadaan sell punya area.
Yang ini dia bermain dekat tengah. Betul? Okey. So dia buat penurunan. Penurunan sampai ke bawah ni. Tengok. Boleh je kalau mau ambil sini, close sini, close sini. Tapi sini dia momentum masih kuat, tengok. Panjang-panjang dia punya ni semua. Body ni. Tengok. Sell, sell, sell. Contohlah kita ambil sinilah. Sell. Contoh sini. Masuk sini. Sebab ini dia sudah break kan. Ini sudah break. And then kita tahu yang dia memang akan buat penurunan jauh. Ini mungkin dia akan ambil masa seminggu. Tapi dalam masa seminggu tu, kalau dapat dalam 85, 85, 8750, 87 dolar. Ush, satu entry $87. Besar lah tu untuk seminggu. Kalau satu. Tapi kalau kita yakin buat satu entry sini, dia buat penurunan. Satu entry lagi sini turun. Satu entry lagi sini turun. Ada 3. 1, 2, 3. Berapa? 8, 16, 21. Boleh lah. Satu entry. Kalau 3 entry, lagi besar lah. Dia macam tu. Okay? So, faham? Cuba luangkan masa. Pasang benda ni dekat handphone ataupun dekat laptop korang. Scroll dekat belakang. Jauh. Tengok dia bergerak macam mana. Break, turun, tidak lepas, continue. Break, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Turun, naik, turun. Tengok dia punya pergerakan tu macam mana. Follow dia punya movement. Memang H4 is memang stress. Memang sangat lama mau tunggu. Tapi that's how we make money. Nampak orang cakap mewah apa semua. Pump duit dekat dalam. Ada peluang macam ni. Masuk besar sikit. Sebab kau dah yakin, kau sudah confident benda tu. Okay? Kau sudah confirm. Kau sudah yakin. Instead of masuk satu, masuk dua. Makin lama, akaun makin besar, makin besar. Boleh tambah sikit. Pastikan ikut kau punya momentum money management. Okay, nanti kita sembang pasal money management pula. Okay, so kita kenali indicator dulu, macam mana dia berjalan, macam mana kita identify market, macam mana kita guna. Okay, so next, tengok. Dia turun sini, lepas tu dia buat kenaikan. Break. Ini dia terus continue naik. Tengok. Dia terus continue naik. Okay. So, break, turun, naik. Naik. Bila dia masuk satu zone, dia tidak buat penurunan atau tidak stack. Dia memang akan continue punya. Sebab tu, banyakkan telaah atau tengok Bollinger Band punya pergerakan. Try untuk faham. Kalau perlu buat remark atau buat memo ke, buat note, screenshot, buat memo, itu lagi bagus. Sebab once kita ambil satu macam note atau nota, kita ambil gambar, tulis nota apa yang kita faham. Tulis nota apa yang kita faham. Gini apa semua. Boleh. Kita akan refer balik-balik semua benda tu. Okay, konsep forex, konsep gold trading, benda ni akan berlaku berulang-ulang. Sebab tu kita perlu tengok yang belakang punya ni. Pergerakan dia sama. Tidak lepas, dia turun. Dia lepas, dia naik. Benda tu dia akan keep on. Benda tu berulang. Kalau tidak percaya, pergi check. Okay? So, benda ni memang banyak orang tidak perasan atau banyak orang macam ambil sambil lewah. Macam susahlah begini apa semua. Tapi bila kita tengok benda ni, slide. Kita tengok orang macam gila je ni. Jangan peduli. Sebab we are making money. Orang gila sepatutnya banyak buat duit.
Okay, so tengok dekat sebelum-sebelum ni. Kalau ada komputer, boleh je scroll berapa tahun lalu punya ni. Kalau handphone pun boleh juga scroll. Tengok dia bergerak macam mana, naik turun. Fahami. Okay, dalam forex ni kau kena tahu, kau kena kenal, kau kena cinta sama dia. Market ni terutamanya. Market gold atau mana-mana market yang kau suka, bercintalah kau sama dia. Kau cuba baca dia punya fikiran, kau cuba baca dia punya pergerakan, kau cuba masukkan elemen Bollinger Band tu untuk tahu dia punya reaksi. Okay, macam kita kenal orang lah. Okay, macam aku kenal dengan kau. Okay, aku identify lah. Okay, mungkin aku tahu kau punya karakter macam ni apa semua. Aku sudah set borderline. Contoh, um, kau tidak suka aku bergurau-gurau begini. Okay. Okay, aku sudah set dalam aku punya kepala. Okay, dia tidak suka begini punya. Okay, I know. I set the border. Lepas tu, tapi kau suka gurau-gurau begini. Okay, so aku tahu kau punya pattern begini. Sama. Benda tu sama dengan apa yang kita buat. Ingat, trading forex atau trading gold ni, ini bukan sekadar kau buat duit. Ini kau punya bisnes. Okay, kau punya bisnes, kau buat kau punya empire, kau buat kau punya money, kau buat kau punya ATM sendiri. This is how you make money, this is how you change your life or your family life or entire life or whatever. Apa-apa kau mau buat, bila kau sudah ada duit, kau boleh buat duit dengan senang. It's all yours. Okay, cuma aku perlu kau satu saja kau kena buat. Kau rajin telaah, kau rajin identify market, kau scroll balik yang dekat belakang-belakang semua tu. Tengok dia punya movement semua macam mana. Memang tiring. Tapi apa benda yang kita buat boleh dapat duit dengan senang. Benda ni lah. Okay. Kita lahir bukan daripada golongan orang kaya, billionaire apa semua. Tidak. We change the concept. Kita bukan keluarga millionaire, but kita yang belajar benda ni, cuba letak dalam hati tu, kita lah adik-beradik yang pertama akan jadi jutawan. Di situ kau akan cuba untuk build up kau punya ni story. Okay? Kalau bukan orang lain yang buat, kita buat. Okay? To be honest, benda ni aku tidak mau share dengan siapa-siapa. Banyak sebenarnya silent billionaire yang ada di Malaysia ni. Cuma kena ingat satu perkara lah. Benda kita bukan boleh share semua dengan orang. Build history, your own path. Okay? So, kunci dia satu. Belajar. Belajar, take action, take your time, be humble. Okay? Jangan ni je lah. Kalau pasal agama tu aku tidak mau sentuh. Okay? You know, I know. Sembayang semua tu. Okay, surah-surah semua tu kau kena tahu which one yang boleh banyak membantu. Sembayang tu memang of course lah kena. Jahat macam mana kita sekalipun kena sembayang. Okay? So, try to identify market. Tengok yang mana ada masa. Okay? Ambil kalau macam dekat phone ke, dekat komputer. Kalau kamu mau screenshot, buat marking, buat tanda dia apa semua. Okay, kalau macam kau mau bulat sini, lepas tu kau buat nota, yang nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3, gini apa semua, ini penjelasan kenapa begini, lepas tu dia naik, apa sebab. Go ahead. I feel free to tengok kau punya kepahaman macam mana. Benda ni kau cuma perlu faham pergerakan dia. This is technical analysis. Dia bukan 100% accurate, but at least 85-90% useful
to navigate where's the market will go. Di mana dia mau pergi. Okay, tengok tadi sini. Dia break, dia turun, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lepas tu tengok. Sini, dia naik, naik, pam, keluar. Betul tak? Dia hit, keluar daripada garisan, keluar daripada garisan top BB. Dia terus naik, 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 naik. Dia turun ke bawah. Naik, 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 dia terus maintain di atas. Tengok, pergerakan ni saja, kita tengok berapa keuntungan boleh dapat daripada sini. $110, $113 untuk satu order dari bawah ke atas. Ini adalah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seminggu lah. Kau masuk satu kali, kau biar seminggu. Kau buat je kerja macam biasa. Okay, kau buat kerja macam biasa, you just forget about this. Okay, kalau kau sudah yakin yang market tu akan pergi, dan dia akan pergi. Okay, kena yakin dengan kau punya analisa. Jangan sesekali kau terpengaruh yang dia sekejap mau tukar pergi sell, sebab begini apa semua. Kau yakin dengan kau punya analisa. Percaya rezeki. Okay, bila kau percaya rezeki, hati tenang, masa semua tiada stres, kau percaya dengan apa rezeki yang Allah tetapkan, insyaAllah kau akan dapat. Okay, so satu order 113, 3 order 300 lebih, 3 kali 5 1,500 dalam seminggu. It's not really impossible. Okay, benda tidak impossible. Cuma perlu sabar, masa dan rajin telaah benda ni. Kau keep on tengok benda ni. Okay, of course kita tidak akan nampak apa akan jadi. Tapi kita ada analisa yang kuat untuk pastikan market tu pergi. Dan follow kita punya analisa. Okay. Tengok. Sini dia sudah naik. Lepas tu turun, mengecil. Besar, kecil candle tu boleh determine juga. Market tu sudah melemah ataupun mula bertukar arah. Tengok macam ini contoh. Okay, dia sudah break. Next candle, dia close di bawah. Dia break ini. Cubaan untuk buy. Tidak jadi. Kecil-kecil. Ini. Cubaan untuk naik. Tidak jalan. Turun. Terus ke bawah. Ini pula berapa boleh dapat? $150. Buy 130. Sell 150. Berapa boleh dapat sini? Ini je dalam 2 minggu ni. 150, 130, 280 untuk satu order. 2 minggu. Satu order. Okay, satu order. Imagine 3 order first, 3 order second. Berapa? Get? Okay. So, untuk first task, yang mana sudah register, yang mana sudah validate the account, deposit kita letak tepi dulu. Okay. Deposit kita letak tepi dulu. Aku tidak mau korang deposit just to get the money as fast as you want. I want you to learn. Aku mau kau orang belajar dulu benda ni. It's real simple guys. Kalau macam ini pun korang rasa susah, then I need you to banyak buat benda ni. Benda ni simple. Dia tidak melibatkan siapa-siapa. It's between you and you. Korang dengan diri korang sendiri. Aku cuma boleh share apa yang ada. Decision untuk ubah hidup korang adalah daripada korang. Okay? Allah temukan kita untuk benda ni. Aku kongsi.
apa yang aku tahu, basic, go. Ini benda simple. Okay. Ini benda sangat simple. Okay. Percaya yang kau boleh tangkap benda ni. Kenapa orang lain boleh faham benda ni? Kenapa orang lain boleh buat benda ni? Orang buat duit daripada tempat ni. Orang dapat keuntungan daripada sistem ini. Kenapa tidak kita ambil peluang untuk belajar benda ni? Okay. Make your own money. Make your machine ATM sendiri. Buatlah duit sebanyak mana yang kau mau buat. Yang ini dia tiada limit. Aku tidak limitkan dengan korang berapa kamu mau untung, berapa kamu mau rugi, berapa kamu mau deposit, berapa apa semua. Deposit minimum of $10. Itu saja untuk dapatkan $30. Okay. So, ini korang kena deposit minimum lah. Sebab kalau di bawah tu mungkin tidak dapat deposit. Okay. So, kalau macam ada dapat lebih tu, kalau mau deposit lebih, go ahead. Aku tidak masalah. Okay. Deposit letak tepi dulu. Aku mau kamu cuba fahami benda ni. Okay. Cuba tengok Bollinger Band ni macam mana. Jalan, scroll dia ke belakang. Scroll ke belakang, scroll belakang. Tengok. Oh, dia break. Okay. Lepas tu, dia tidak patah balik. Dia terus continue. Tengok berapa jam dia pergi. Lepas tu ada break. Lepas tu, dia naik balik. Tengok. Biar saja. Sampai dia sampai kau rasa confirm atau kau rasa satisfied dengan kau punya profit tu, then just close it. Okay. So, sini kita sudah belajar arah. Contoh, breakout. Ni, perjalanan breakout. Stay dalam satu line yang sama. Buy ataupun sell. Dia break. Kita tunggu next candle untuk confirmation. Lepas tu, baru kita boleh decide sama ada dia buy atau sell. Kalau mau lagi tunggu untuk confirmation, tidak ada masalah. Okay. Lagi bagus kita tunggu daripada kita just masuk membabi buta and then membuatkan kita loss. Okay. So, kena faham, confirm, tunggu, masuk. Okay. Jangan kelang kabut, baru share break terus masuk. No. Tidak boleh macam tu. Okay. Kena tunggu untuk confirmkan. Dapatkan confirmation market, baru pergi. Okay. Buatlah study. Tengok market-market yang sebelum ni. Tengok je. Kalau tengok ni tidak bayar pun. Cuma perlukan masa kamu lah untuk mentelaah. Tengok. Buat rujukan. Okay. Tengok ni. Dia break. Lepas tu the next candle. Dia close dekat bawah. Lepas tu the next candle lagi dia cuba untuk naik. Tapi tidak break mid baby. Dia buat penurunan. Turun. Dia berada di bawah mid baby. Buat nota. Kalau perlu buat nota. Itu untuk kamu punya semakan atau kepahaman kamu sendiri. Jangan malas. Benda dalam forex ni kau tidak boleh malas. Kau malas, kau stay lah dekat situ. Okay? Kena ingat, kamu datang mau belajar. Okay? Alhamdulillah, kita jumpa. Aku ada masa. Sementara ni, aku tolong yang mana aku boleh tolong. Tapi, aku minta kamu untuk tolong diri kamu. Fahami pergerakan market. Follow apa yang aku ajar. InsyaAllah boleh. Benda ni semua simple. Okay. Ini baru chapter Bollinger Band. Okay. Belum masuk lagi di bawah stok ni. Stokastik. Okay. Jangan risau. Kita buat satu persatu. Aku mau minta kamu, siapa yang ada dalam grup ni, okay, dalam yang tengok video ni, please be ready untuk belajar, buka minda, buatlah nota apa semua. Seberapa banyaklah. Lagi banyak nota kamu buat, lagi cepat kamu faham. Kalau kamu mau aku tolong check, boleh, tidak masalah. Betul ke tidak yang ini? Ini betul ke tidak? Yang ini kenapa jadi begini? Okey, yang ini kenapa? Okey? Boleh, tidak masalah. Kalau aku boleh jawab, aku tolong jawabkan. Kalau tidak, tidak.
Okey, tapi insya-Allah boleh, tidak masalah. Saya kongsi apa yang boleh dikongsi. Okey, tapi untuk yang session ni, aku mau kasih ingat semua. Bollinger Band adalah satu technical analysis ataupun satu indikator yang sangat-sangat power. Okey, sangat-sangat power dan making money punya indikator. Okey, nanti akan ada lagi indikator lain dan ada tambahan lah sedikit sebanyak. Tolong buat nota, tolong hantar dengan saya dalam grup. Okey, kalau macam mau tanya dekat YouTube channel ni pun boleh, tiada masalah, tapi pastikan korang subscribe dulu. Okey, so boleh kita communicate kat situ lah. Yang mana mau join grup, okey, sementara video ni apa aku tidak private kan, maksud dia still boleh access the group lah. Okey, kalau aku sudah private, nanti aku akan uh, close the group untuk sementara. Mungkin exam kah atau test kah. Tunggu the next batch intake dan aku akan guna video yang sama dan aku akan buka lah. Okay. So, at the moment, please, yang mana ada masa, jangan buang masa. Kamu mau buat duit, kamu kena belajar. Kena buat cepat. Cepat kamu buat, lagi banyak kamu buat, lagi cepat kamu ni apa? Faham? Lagi cepatlah kamu buat duit. Okay. Tapi kesabaran tu kena ada. Please be patient. Okay. Mau kaya bukan macam bangun pagi, besok sudah jutawan. Never happen. Okay. It's never happen. Okay. So, harap semua faham setakat ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh PM terus dekat grup ataupun dekat YouTube channel. Boleh, tidak masalah. Notification, aku sudah on. Apa-apa pertanyaan, please be my guest. Okay. Tapi janganlah tanya pasal personal, tanyalah pasal trading punya ni. Personal tu memang aku tidak layan lah. Okay. So, yeah. Be good everyone. Kalau macam betul mau ubah hidup, jangan malas. Okay. You can imagine aku belajar ke sana kemari for 15 years. 15 tahun. Okay. Bukan 5 tahun, 15 tahun. Until now, dari 2010. Aku still belajar. Aku still mencari. Tapi Alhamdulillah apa yang aku dapat, aku faham, aku boleh go. Aku ada dapat reason dia. Aku dapat ini semua. Bila kita banyak belajar, kita banyak cari faham semua, insyaAllah kita boleh ni. Kita boleh pergi. Okay? So, jangan malu untuk bertanya. Kalau tidak mau post dalam grup sebab segan atau malu, boleh PM terus dengan aku lah. InsyaAllah aku akan balas terus. Tapi kalau mau PM dalam grup, mungkin ada bagusnya juga. Mungkin soalan tu adalah soalan yang sama yang mau ditanya daripada kita punya team lain, orang lain atau sudah kita punya geng lain. Dan kita boleh jawab sekali dekat sana lah. Okay. So, untuk Bollinger Band, buat masa ni, aku harap semua clear. Kalau macam ada apa-apa mau bertanya, boleh tanya. Okay. So, aku akan hantar beberapa ni lah. Aku try untuk ni lah. Aku try untuk ambil beberapa gambar, contoh untuk rujukan lah jenis-jenis Bollinger Band punya movement. Okay. Yang mana aku dapat ni lah. Tapi sebaiknya aku lagi suka bila kamu belajar atau kita belajar ni, kamu cuba untuk cari. Jadi kamu faham, kamu tahu yang mana satu. Which one is which one. So, lagi banyak kamu telah, lagi banyak kamu faham. Okay? Okay. Kalau macam ni, nanti aku dapat masa sikit nanti kalau aku boleh dapatkan gambar ataupun edit apa-apa ni. Dia punya pattern, then I will do it. Aku post dekat group. Okay?
Okay. I think untuk hari ni kita buat ni dulu. Okay. Be professional guys. Okay. Kalau betul mau belajar, buat, hantar dengan aku bila-bila masa. Okay. Dalam grup ke apakah, tiada masalah. Esok kalau ada kesempatan, esok is Labor Day. So aku rasa esok mungkin aku tak buat video. Aku bagi masa dengan korang untuk ni dulu, mentelaah ataupun cari rujukan ataupun buat ni lah, buat ini test. Kita anggap ni sebagai inilah, sebagai homework. Okay, kalau macam ada yang mau buat, buat. Kalau rasa tak mau buat, tidak apa. Sebab dalam grup ni memang ada yang betul-betul mau belajar, ada yang just sekadar mau ambil tahu. Tiada masalah dengan saya tidak rugi apa-apa. Okay, saya cuma just sharing apa yang saya ada. Kalau kamu rasa ilmu ni bermanfaat untuk kamu, tolong ni lah, tolong saya untuk gunakan ilmu ni di jalan kebaikan lah. Okay. Okay, geng, semua. Kalau ada apa-apa salah, saya minta maaf. Itu saya dari diri saya sendiri. Kalau macam um, ada baik, semua tu datangnya daripada Allah lah. Okay. So, kita jumpa nanti next video. Berkenaan ada indikator lah atau cara kita buat trading, best trading macam mana. Okay. Tapi aku rasa tadi best trading tu aku sudah cakap tu. Yang pasal apa tambahan dalam buy ada sell, masuk buy. Dalam sell ada buy, masuk sell. Begitu. Uh, itu boleh kita bincang nanti. Tidak masalah. Tapi pastikan korang tahu dulu cara baca indikator ni. Okay. It's really simple. Kita akan ada beberapa tambahan lagi nanti untuk memantapkan lagi kefahaman dan confident kamu dalam trading. Okay. Nanti kita jumpa. Korang tidak faham, boleh repeat balik. Kalau still tidak faham, WhatsApp je, tidak masalah. Okay. Aku open punya WhatsApp anytime. Kalau dapat, aku baca nanti, aku reply terus lah macam mana. Okay. Either by tulis atau kamu by voice. Tapi jangan video call lah. Kalau video call tu time aku tidur, memang memang aku tidak layan. Okay. Alright. I see you guys on the next video. Santai-santai. Jaga kesihatan. Jangan stres pasal duit. Duit tidak bawa kita ke mana. Duit tu yang boleh membantu kita nanti di sana insyaAllah. Okay. Dengan membantu orang lain. Saya harap ilmu kali ini dapat manfaat daripada inilah. Manfaat kepada kamu semua. Cuba untuk belajar. Tidak faham, tanya. Okay. I see you guys on the next video. Mungkin Friday. We'll see you on Friday. Tengok macam mana. Okay. See you on next video lah. Okay. See you guys. Thank you for your time.